Selamat petang, sekarang kita berada dengan kumpulan berapa? Kumpulan 9. Sekarang ni kita berada dalam tournament masak-memasak. Kalau kita tengok di sini, dia punya decoration memang sangat menarik. Okey, siapa ketua kumpulan ni? Pak An. Okey, Pak An, boleh beritahu saya apa rahsia dan apa yang awak rasa juri akan menobatkan kumpulan awak adalah kumpulan nombor 1? Saya rasa memang diorang cakap sedap lah. Itu je saya boleh cakap. Kakak, okey, dia punya pasangan, kita minta tolong pasangan dia. Boleh jelaskan apa yang awak rasa boleh menarik hati juri? Lempeng dan warna lawa. Lempeng dia warna lawa. Hangit. Tak hangat. Baik, boleh beritahu apa ingredient yang berada dalam sardinnya? Ada bawang, ada cili, ada sardin. Okey. Ada garam. Saya nak tanya untuk pendapat dia, awak punya peserta, awak punya anak buah, rasa kumpulan awak boleh dapat nombor berapa? 10 apa 10? Okey, tepuk tangan untuk kumpulan 9.